Jauh dari Bandar Melaka, inilah dia sebuah masjid lama yang hampir 100 tahun usianya. Ianya menjadi kebanggaan penduduk Macap satu ketika dahulu. Episod kali ini kita berada di kawasan Macap Melaka. Di belakang ni adalah masjid yang telah berusia ratusan tahun lamanya. Untuk sampai ke Masjid Lama Macap ni, korang kena lalui ladang kelapa sawit hingga ke hujung jalan. Tak kalah sebuah masjid lama yang masih lagi tersergam indah. Dan betul-betul di hadapan masjid tu ada juga sebuah makam. Di belakang saya ni adalah makam Tok Macap atau dikenali sebagai Jalini Mendik Masap. Beliau juga adalah seorang ulama Bugis yang berasal daripada Makassar, Sulawesi, Indonesia. Untuk pengetahuan korang, masjid ni sebenarnya ada juga sejarah seperti pintu gerbang yang ada di tebing bukit ini, dan ianya telah ditenggelami air sekitar 1960-an, di mana juga dulu ada penempatan kampung sehingga 100 penduduk di sekitar kawasan Masjid Lama Macap ini, dan kini hanya tinggal beberapa penduduk sahaja di kawasan sekitar masjid. Kalau kita lihat masjid ni, ianya mempunyai reka bentuk yang agak menarik dan tersendiri walaupun tidaklah begitu besar, dan pada asal bangunan masjid ini telah dibina oleh Datuk Macap dari binaan kayu. Namun begitu, sekitar tahun 1865 seorang mubalik Cina Islam telah mengadakan usaha mengutip derma dari penduduk setempat bagi tujuan pembinaan masjid baru, dan bangunan ini telah diubah daripada bangunan kayu kepada bangunan yang diperbuat daripada batu, genting dan tanah liat. Ianya adalah seni bina pengaruh Cina. Dan kalau kita lihat, banyak juga motif-motif yang ada di sekitar kawasan bangunan masjid. Lukisan ini cukup istimewa kerana tiada mana-mana lukisan yang ada di masjid Melayu. Malah di sebelah kiri bangunan ini juga ada plak bertulisan Cina, dan ianya masih utuh menceritakan senarai nama dan jumlah sumbangan bagi membantu kerja-kerja membaik pulih bangunan baru masjid. Kebetulan pada hari yang saya datang tu ada juga beberapa golongan tabligh yang ada di sekitar kawasan Masjid Lama Macap, dan masjid ini juga tidak akan pernah sunyi. Walaupun zaman berubah, Masjid Lama Macap masih berdiri menjadi saksi bahawa iman dan tradisi boleh bertahan merentas generasi.